Okey, kita dah sampai ke Sungai Bil Garden Campsite di Sungai Bil lah. Tanjung Malim. Okey, campsite ni baru, so kita nak review, kita nak promosikan campsite ni. So bila dah sampai kita akan jumpa dengan adik kita ni. Siapa nama dia? Hamna. Okey. Adik Hamna ni kalau tuan-tuan dan perempuan sampai saja ke campsite ni, Sungai Bil Garden Campsite ni, jumpa dengan adik Hana. So di sinilah tempat pendaftaran, nampak? Dia keluarkanlah dia punya tab dia ni. Cek nama-nama yang anda telah tempah. Okey, ni dia tempat dia. Nama Azmi Junita. Ya, betul. Tapak saja kan? Yes, satu tapak je. Tapak nombor 4. Tapak nombor 4 saya dah ambil. Okey, kata kejap. Apa pula? Ini apa? Ni pejabat lah ni. Nanti pejabat kita. Ni pejabat. Dengan store lah. Pejabat pengurusan. Okey, kita balik semula pada adik Hana kita. So kita kan sibuk sikit kalau dah ramai kan. Kita pergi daripada segi tapak tu. Okey, campsite ni ada berapa tapak keseluruhan? Keseluruhan semua ada 28 tapak. 28 tapak. Betul. So satu tapak luas 10 kali 10 meter. 10 kali 10 Betul. meter. So harga satu hari satu malam lah kira. Okey, sekarang ni harga promosi kita masih berjalan. Satu malam hanya RM84. RM80 satu hari Itu satu harga malam. promosi lah. Harga promosi. Kalau tak promosi lain dia. Lain. Itu belum ditetapkan. Betul. So promosi sampai bila? Promosi sampai satu tarikh yang akan diberitahu. Akan diberitahu. Okey. So apa kemudahan-kemudahannya? Kemudahan kat sini kita ada plug point 24 jam. Setiap tapak ada 2 plug point. Okey. Dan tandas kita ada lengkap dengan water heater lah. Okey. Sinki ada tandas kita ada banyak unit. Banyak unit. So total semua ada 16 unit. 8 lelaki, 8 perempuan. Wah, So banyak kita tu. ada 2 building toilet Okey. yang berbeza. So elektrik ada, Elektrik ada. Parking ada, parking spot ada. pakai okey. Malam ada lampu. Malam ada lampu terang. So bilik air pun banyak. Bilik air banyak betul. So Kita dah ada dekat padang untuk boleh buat aktiviti lah dekat padang kita luas. kalau nak buat sukan nikah, Betul. apa-apa Main-main aktiviti. ke semua boleh kat situ. Boleh kat situ. Okey, riadah lah, riadah pagi ke riadah petang ke. Ada aktiviti lah. Aktiviti senaman ke apa ke macam-macam boleh buat. Sagi kita akan tunjuklah tempat tu. Ni kita nak bercerita aja dulu. So sungai di sebelah sinilah. Tu Sungai Bil nama dia. Okey, waktu masuk tadi pukul 12. Waktu masuk check in pukul 2. Check in pukul 2. Sampai pukul check out pukul 12. Tapi sekiranya tapak tu kosong boleh masuk awal lah. Betul. Kalau tapak tu kosong kita boleh bagi kelonggaran untuk masuk awal lah pada pukul 12. Check out pun kalau tak ada customer lepas tu pun kita boleh bagi. Boleh juga. Lah. Apa pun kena tanya dengan betul. Cik Hana lah. Besok tak ada orang masuk. Boleh lah kalau lambat sikit. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey, itu. Lagi ada apa nak cerita? Nombor telefon. Nombor telefon kita ada, boleh contact admin terus lah. 01 terus cakap. 017-635-4147. Sekali lagi. 017-635-4147. TikTok. TikTok Sungai Bil Garden Campsite, Facebook Sungai Bil Garden Campsite, Instagram Sungai Bil Garden Campsite. Semua nama campsite dia tu. Yes, betul. Tuan-tuan boleh cari senang. So itu saja buat masa ni. So nanti kita akan tunjukkanlah keseluruhan campsite baru ni. Ni baru dia rasmikan ni. Baru, Encik orang pertama yang sampai. Alhamdulillah, orang pertama tu. Baik. Okey, alhamdulillah ya, kita dah sampai ke Sungai Bil Garden Campsite di daerah Tanjung Malim. So inilah campsite yang pertama dibuka ya. Dan dibuka dan Pak Long lah orang yang pertama, kemah yang pertama pacak di sini. So hari ni ramai. Boleh dikata hampir penuh lah. Hampir penuh dia punya tetamu undangan dia sempena pembukaan campsite Sungai Bil Garden Campsite ni. Okey, ni dia. Pak Long dah. Pak Long hari ni gunakan mountain hiker. Simple je. Pak Long simple je hari ni. So Pak Long duduk ke tapak hari ni adalah tapak A8 ya. Ni dia tapak A8. Okey. Ni tapak dia.
Tapak dia sangat besar. Ya, A8. Ada plug point ni. Ni ada 2 plug point. Ini macam lebih. Okey. Ni satu. Sini. Kat sana. Sana pun dah ada. Nampak? Dia kat sini. Plug point ni dia kaya sikit. Berlebihan. Tengok. Pak Long menggunakan kemah ni pun. Tapak tengok. Punya luas lagi ni. Tapak dia sangat besar. Ya, siapa yang gunakan kemah yang besar-besar tu memang sangatlah. Memang sangat cantik. Ya. Okey, di belakang ni dia punya glamping. Tak siap lagi. Glamping, aircon tak masuk lagi. So, pasal ini adalah yang pertama, ya, pembukaan yang pertama. Tapak sampai sana. Kalau kita tadi A8, A9, A10, A11, A12, A13. Daripada 1 hingga 13. Ya, depan saja. Tengok, depan saja ni. Depan saja 13 tapak. So belum dalam lagi. So kita tunjukkan tapak yang depan ni saja. Tengok tapak dia. Okey, siapa yang dapat tapak tengah ni dia ada pintu kecil. Pintu kecil ni. Boleh letak kita letak barang, turun kereta. Okey, ni dia. Ni tapak dia. Ya. Tuan-tuan boleh tengok tapak dia. Memang besar. Bersih. Ya, dia ada petugas dia yang menjaga campsite ni. Okey. Okey, tapak 13. Tapak 12. Tapak 11. Tapak 10. Ya. Okey, bilik air di sini. Ni glamping. Ni bilik air dia. Baru. Nampak? Ni perempuan. Tak apa. Orang pun tak datang lagi, saya masuk lah. Ni tempat perempuan kan? Tak ada. Orang tak datang lagi. Saya masuk. Jangan risau. Saya campers yang pertama datang. Ni bilik air perempuan. Okey, switch ada semua. Nampak? Kat sini pun ada macam Cameron Highland, ada shower ni. Shower pula ni pemanas. Ni air pemanas. Sini pun sama. Sini dia switch dia. Tu dia sama. Okey, sini saja ada 4. 4 ya. 4 switch semua sini. Ni. Ni. Dia nak mandi kat sini je. Depan ni je. Okey. Kita ada sinki. Ni. Sebelah sini saja 4. Bermakna masuk di sebelah tandas lelaki sebelah ni pun 4. Mana di sini saja 8. Di belah tapak belakang sana pun sama bilik air dia. 4, 8 juga. Sama bentuk. Mana ada plug. Plug point tu ada. Selain pada switch ada plug point. Okey. Ni luas. Kita tengok dulu bilik air dia. Okay, kita pergi belah sini pula. Okey. Ni tandas untuk lelaki. Sama juga. Kena buka ni. Kena buka ni. Okey. Switch di sini. Masuk switch sini. Okey, sama juga. Kalau nak tunjuk pun sama juga. Ada 4 pintu juga. Mana 4 untuk wanita, 4 untuk lelaki. Okey, benda yang sama, semua sama. Okey. Kita tutup balik. Ni ada plug di sini. Okey. Ini tandas lelaki. Kalau ramai orang tak boleh tutup lah. Ini tak ada orang, kita tutup dah balik kan. Tu dia. Tu dia tapak je keluar je tapak 13, tapak 12, tapak 11, tapak apa tu? 10. So 8, 9 belah sana. Okey, kita dah pasang kemah. So jam pun dah pukul 1. So kita makan dulu. Makan pun hari ni kita nasi ayam. Kita dah beli 24 siap dah dengan laksa ni. Siap dah ni. So kita tak habis lagi kemas. Sebab dah pukul 1, kita makan dululah. So kita sambung lagi. So kepada tuan-tuan yang belum sampai lagi di Sungai Bil Garden
campsite Tanjung Malim. So boleh datang. Saya akan review saya akan review semua tapak kemudahan yang ada di campsite ni. So saya makan dulu. Okey, ni keluasan dia memang sangat luas, 10x10 dia kata. Sangat luas, tapak 13. Ya, sebelah dia macam biasa tapak 12. Memang luas sangatlah, luas sangat. Luas sangat. Ni dah tapak 12. So ni tapak 11. Ni tapak 11. Okey. Ni tapak 10. Sangat luas. Tapak sangat luas. Okey, di sana tu ada pintu. Tapi dia tak buka pintu tu lah. Sebab apa? Dia kata kereta boleh masuk ke sana. Sampai ke sana, ikut jalan belakang. Sana ada jalan belakang. Ikut ke sana. Sebab dia takkan buka semua pintu lah. Takut penceroboh. Okey. Ni tapak 9 dan saya duduk tapak 10. Okey. Ni yang tapak hadapan tapak di hadapan sebelah jalan, sebelah Sungai Bil. Ni nama dia Sungai Bil sebelah tu. Okey. Ni tapak hadapan sampai satu sana. Di sana rumah tu adalah tempat pendaftaran. So itu bilik air kan. Sekejap kita pergi tengok lagi kat sana. Okey. Okey, ini jalan belakang sampai ke tapak 13. Kita terus pergi ke tapak 13 ya. Yang nak pergi tapak 13 ataupun yang tapak 25 B. Sana A, sini B. Tapak keseluruhan adalah 25. Ni jalan dia. Jalan masuk ke sana. Okey, ni dia. Tengok. Tuan-tuan boleh tengok. Tapak sama besar, A, B sama. So ni B24. Tapak sangat besar. Yang sini B17. Tuan-tuan boleh datang. Saya sebut je nama-nama tapak ni, tuan-tuan boleh buat tempahan nanti. Tuan-tuan tengoklah tapak mana yang tuan-tuan nak. Lagi sekali saya katakan tapak 1 hingga 13 tapak A. Dan 14 hingga 25 adalah tapak B. B di belakang glamping ni lah. Ya, di belakang glamping. Ni. Kawasan sangat luas, tak ada masalah. Tu dia. 16 B, 15 B. Sini 15 B. 15 B ni macam dia nak buat gazebo lah, dia tengah menukang ni. So dia pergi sana. Okey, kita nak tengok di sana apa tapak dia. Okey, ni glamping ya. Tapi tak siap lagi. Sebab dia baru buka untuk orang camping saja dulu. Tapak camping saja. Ni belum siap lagi. Kan dia belum taruh lagi apa ni pelatan dalam aircon belum lagi. Tapi dah siap ni memang A++ lah. Kan? Macam cantik. Ada berapa biji? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sebelah ada 12 biji. 12 biji. Lampu. Depan ni semua lampu. Malam terang ya. Malam terang. Semua lampu sampai ke sana. Sampai ke sana. Tengok lampu sampai sana. Keliling lampu. Ni setiap tapak ni. Semua lampu. So kita nak tengok tapak belakang ni tapak apa pula ya. Okey, ni tapak B18. Tengok plug point ada 2 tu. Ni. Ya. Macam mana buka? Oh ya, ketat. Okey ya. Sana daripada tapak ni B14, tentu aku dapat B14 adalah belakang kepada A1. A1 tapak B14. Okey. B18. Okey, B18. Sini tadi A19 hingga ke 25. Hingga ke 25. So ada lagi di belakang ni. Ada 3 tapak lagi di belakang ni. So kita tengok tapak di belakang ni ada tapak apa. Tapak sama besar. Cuma kita tak tahu apa tapak di belakang ni. Oh 26. Bukan 25, ada 26. 27. 28 tapak. Okay, ni jalan masuk. Ni jalan masuk terus ke belakang. Tuan-tuan masuk tadi daripada pintu depan tu, masuk sini. Tuan-tuan terus kemari.
Terus ke sana. Di sana. Terus ke tapak 13. Ikut belakang. Boleh parking kereta di belakang ni. Nak parking sini boleh parking, sebelah ni semua boleh parking. Sebelah ni semua boleh parking. Sebelah ni semua boleh parking. Sebelah boleh parking belah sini. So, tapak 26 di belakang. Maknanya tuan kena tembus 1. Di situ dapat nombor B14, B18, B26. Bawa ke sana. Okey, ni jalan masuk. Jalan masuk dia. Lampu ada, terang malam. Lampu semua ada. Nampak lampu? Semua ada. Tak ada masalah. Okey. Tuan-tuan, manggis banyak tuan. Manggis banyak. Ada buah boleh kait. Ada buah ni nak masak tu. Boleh kait. Dia kata kalau ada yang luruh, durian boleh ambil. Okey, itu pintu masuk, gerbang masuk ke Sungai Bil. Tak jauh, berapa rantai saja. Tuan-tuan dah nampak di sebelah kanan. Nampak? Nampak di sebelah kanan. Sebelah ni. Gazebo bus stand ni. Okey, tempat dia dah. Okey, dia terus kemari. Dia akan buka pintu. Dia terus kemari. Ni dia. Okey. Open now dia kata. Boleh contact nombor telefon ni. Nombor telefon ni boleh contact ni. So, terus kemari. Park here dia kata for parking. Sini tempat parking lah. Tempat ni nak check. Ni. Nak check in. Ni dia tempat check in. Kat sana tempat check in. Okey. Lepas tu tuan-tuan bolehlah tengok tapak yang mana apa semua. Ni tempat padang riadah tadi. Padang riadah tadi. Okey. Ni. Pokok manggis di bawah lagi. Saya tak jumpa lagi galah. Ada galah lagi nak kait. Jangan masak-masak tu. Sekejap. Okey. Ni tapak A yang depan. Cantik lah. Sebelah jalan. Sebelah tu adalah sungai. Sungai Bil. Sekali kita tengok sungai pula. So kita ni sekarang review tapak dulu. Dengan bilik air ada 2 nampak. 8, 16 biji air. Bilik air ada 16. 4 lelaki 4 wanita. 4 lelaki 4 wanita sana. Cukup banyak. Tak gaduh dah. Okey. Okey. Ni keseluruhan tapak dia. Sebenarnya tapak campsite gini merupakan campsite yang dalam kebun juga lah kan. Dalam kebun. So tengok. Kita ada kebun durian. Buah durian kalau luruh dia kata boleh makan. So ini buah manggis yang saya kutip kejap ni. So ada buah. Boleh ambil insyaAllah bagi tahu. Sekali kita bagi tahu. Sebab dia dah bagi tahu tadi. So macam ni manggis nampak. Kita tunjukkan. Ni satu-satu orang kata. Cara nak buka manggis. Orang selalu buat kepak-kepak macam ni kan. Habis getah kan. Tak payah. So nampak. Kita ikut di mana dia melentung. Kan. Dia di sini. Di bawah ni. Nampak. Tekan saja. Gitulah. Tapi ada semut. Kena buang semut dulu. Siap. Okey. Semut je. Caranya pun cukup senang sekali saya tunjuk. Semut ni. Bukan semut banyak lagi. Sekali saya tunjuk. Tang mana dia melengkung. Tang situ lagi kita picit. Kat tangan sini. Okey. Alamak. Begitu je. Tangan tak kotor. Nampak? Itu cara dia buka manggis. Jom, jom ikut palung camping. Jom, berseronok beramai-ramai. Maklum kan pergi camping, bawa kemah, bawa kasut. Jangan lupa bawa sleeping bag, nanti sejuk tak boleh tidur. Jom ikut palung camping. Jom, berseronok beramai-ramai. Jom, berseronok beramai-ramai. Okay, ni dia tuan-tuan dia. Sebarang pertanyaan dan nak membuat tempahan. Bolehlah booking. Ya, book dulu. So for booking, nombor telefon ni ada. So di Sungai Bil Garden Campsite. Ya, daerah Tanjung Malim. So ini dia. Apa pun kontak ni. Ni.